Dua tangki ni adalah untuk menahan air hujan sebagai sumber air bersih di sekolah agama negeri ni. Jadi untuk pengetahuan semua, kampung di Pulau Sebatik ni mengharapkan air hujan sebagai sumber air bersih mereka. Pagi ni hujan turun dengan sangat lebat. Alhamdulillah rezekilah untuk menahan air bersih. Ini 2 toilet murid-murid digunakan untuk sekolah ini. Jadi pagi ni hujan turun dengan sangat lebat. Transport orang-orang kampung pula motor sahaja. Jadi kita menunggu orang kampung hadir untuk program Ramadan Relief dari Maybank Islamic kerjasama bersama dengan Yayasan Ikhlas. Majlis dibuka dengan ucapan alu-aluan daripada pengurus besar Yayasan Ikhlas Tuan Bilal. Kemudian ucapan daripada guru besar kepada penduduk dan bermulalah penyerahan bantuan kepada penduduk kampung. Penyerahan ni dilakukan sebelum bulan Ramadan. Semoga dengan bantuan ni dapat meringankan keluarga-keluarga di bulan Ramadan ni. Alhamdulillah penduduk kampung sini semua ramah-ramah dan supporting habis. Walaupun hari ini hari Sabtu, daripada yang kecil hinggalah yang tua pun hadir untuk majlis penyerahan ni. Pada Maybank Islamic, maksud terima kasih. Alhamdulillah hujan pun dah berhenti, so masing-masing membawa pulang sumbangan yang telah dilakukan oleh Yayasan Ikhlas. Memang seronok hari ini. Join grup Yayasan Ikhlas, link di bio untuk tahu aktiviti mereka.